Okay, hari ni kita nak pasang forearm walker. Okay, pastikan dia punya ni dekat bahagian luar lah. Okay, ni bahagian luar, kiri kanan sama. Kita ambil di sini, masukkan kat sini. Okay, dia dah masuk. So yang lepas tu kita ambil yang bahagian ni untuk pemegang dia ni. Bahagian pemegang dia ni mesti bahagian macam kedudukan dia macam ni. Okay, sebab nanti kita nak masuk ikut sini. So kita masukkan 4 batang ni, masukkan, tekan sampai dalam. Okay, bila dah pasang ni, kita dah masukkan 4 batang ni. Kita ambil dia punya ni lah, pin. Pin dia bentuk macam ni, ada 4 lah. Okay, kita masukkan setiap satu lubang. Masukkan dia, cari lubang dia. 1 2 3 4. So bila dah masuk, dia dah terikat lah. Andai kata nanti kita nak adjust ketinggian dia, kita cabut je pin 4 ni, kita tarik naik atas ikut kesesuaian ketinggian pesakit lah. Okay, okay, lepas kita dah pasang 4 pin ni, kita ambil yang ni, bahagian kepit rusuk ni. Kat sini ada satu button. Okay, kita tekan button ni, masukkan dia dekat sini lah. Okay, 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 dia dah masuk, lepas dia. Okay, bila kita dah masuk ni, kita ambil dia punya skru lah untuk ikat dia, bagi dia statik. Skru dia ada 6. Kita ambil sini 2, masuk kat sini. Kat sini ada lubang 1, 2. So ikat dia. Lagi 2 sebelah sini. Okay, lepas tu lagi 2 dekat sini lah, bahagian ni. Okay, satu sebelah sini. Okay. Okay, seterusnya kita terus pasang dia punya padding lah. Padding dia kita pasang. Kita kena buka ni. Buka sikit je, tak perlu keluarkan. Kita masuk, di sini dia ada potongan lah. Okay, masuk. Kita kemaskan. Pusing ni. Kita lekat balik. Seterusnya pun cara yang sama ya. Bagian bawah dia.
Satu lagi dekat sini. Okay. Dia kata nanti nak buka yang ni, buka balik lah, buka saja. Lepas tu kita pasang dia punya seat lah, tempat duduk dia. Okay. Duduk ni bahagian depan. Buka je klip ni. Ambil tali ni. Ikat dekat sini. Klip lah. Okay. Sebelah pun sama. Klip ni. Bismillah. Okay. So, lepas tu yang belakang ni. Ni. Dia ada bagi hook ni. Kat sini ada satu besi. Okey. Cangkuk je. Sebelah sini pun sama lah. Okey. So seat ni nanti boleh adjust lah ikut kesesuaian pesakit. Lepas tu kita ambil yang ni. Kita pasang dekat sini. Ni satu, ni satu. Ini letak kat sini. Ikat je balik. Sebelah pun sama. Okey, last sekali kita ambil dia punya seat ni. Seat ni cara pasang dia, dudukan dia dekat sini ya. Dekat sini boleh, dekat sini pun boleh. So ikut kesesuaian pesakit. Anda kata nak pakai, dekat sini dia ada dua besi. Kita cangkuk je dekat sini, kiri dan kanan. Okey, cara pasang dia macam ni. Ambil besi ni, masukkan ni. Tak, siap. Okey, andai kata tak nak pakai seat ni, kita cabut. Kita boleh gantung kat tepi. Sini, gantung sini. Siap. Okey, andai kata nak pakai, okey, kat sini kita kena cabut lah. Tak perlu cabut yang biru ni. Kita kat sini ada button. Tekan, kita angkat dia naik. Dan pesakit boleh masuk, duduk kat sini ya, ataupun berdiri ya. Okey. Pastikan sebelum dia masuk, brake lah 4-4 tayar. Tekan yang ni dia brake. 4-4 ada brake. So lepas dia dah duduk, dia dah keadaan dia dah ikat. Lepas tu ni tutup je. Siap.